Okey Kak, hai. Assalamualaikum semua. Selamat pagi Kak. Kak dapat masuk kat live kita. Share dulu, tag screen dulu. Support live kita pagi ni. Nak tengok item apa, komen je. Nak tengok item apa, komen je tau. Kak, terima kasih mana yang baru join live kita. Terima kasih Kak join live kita. Mana yang belum follow kita boleh follow dulu. Kalkulator tak ambil. Ambil je kalkulator. Ambil dua, saya satu, awak satu. Kak nak tengok item apa Kak? Nak tengok item apa? Boleh komen dulu. Boleh komen dulu. Nanti kita akan reviewkan lah. Okey, kalau macam tag warna pink. Warna pink ni item eksklusif lah. Ada tambahan upah. Tag warna orange ni item biasa. Tak ada tambahan upah. Okey, kita review lah ya. First item kita ada bead budget ni. Kita ada dua. Okey, bead kita ada lagi dua. Ada lagi dua bead. Kalau yang macam ni Kak, 0.38 harga special dan live untuk akak-akak yang join live kita. 479 per gram, harga dah termasuk upah. Okey, harga live 479 per gram dah termasuk upah. Yang ni 0.38, jadi harga dia untuk bid yang ni Kak 182. 182 bid budget yang ni 182. Kalau akak ada rantai tangan PDR boleh kumpul lah. Boleh kumpul bid ni, masukkan dekat rantai tangan PDR. Yang ni 182. Kalau ada yang nak boleh type komen LOCK 182. Boleh type komen log 182. Nak tengok item lain pun boleh je komen. Cincin kita ada, cincin ada, rantai tangan pun ada. Kalau yang ni pula akak 0.43, bid ni memang tinggal dua. Kita nak habiskan akak. Last pieces dah ni. Memang tinggal dua je last. Kalau yang ini harga dia 205. RM205. Yang ni 205 akak. 205 tu ini. Ada tulis ni tak? Ni pun tak satu. Nak tengok ada tulis. Okey, lagi Kak tengok apa lagi? Cincin belah rotan ada ke yang mencari? Ada ke yang mencari cincin belah rotan? Ni yang budget punya. Kalau yang ni harga dia 316. 316. 316 belah rotan. Mana yang nak buat untuk majlis kan? Nak buat untuk merisik akak boleh ambil belah rotan ni. Untuk merisik akak boleh ambil belah rotan macam ni. Dalam dia kosong. Harga 300 lebih je akak. 316. Harga dia 316. 316 untuk cincin belah rotan yang ni. Lagi nak tengok item apa? Cik komen. Cik komen lagi akak tengok item apa. Rantai tangan ada ni kat depan. Ni rantai tangan. Segram berapa? 479 akak. Harga special live 479 per gram. Harga dah termasuk upah. Harga walk-in 485. Harga live 479. Harga live murah lagi lah. Nak tengok subang. Subang boleh yang ni Kak. Okey, yang ni subang. Design dia macam ni. 1.88 satu-satunya subang yang kita ada paling ringan. Subang yang paling ringan untuk subang katup ni lah kita ada. Yang ni harga dia 900. Harga 900 tambah pos Semenanjung RM10. Sabah Sarawak tambah RM20. Kalau akak duduk Semenanjung 910 lah untuk yang ni. Okey, yang ni kalau ada yang nak serious buyer, akak boleh type komen LOCK 900. Boleh type komen log 900 yang ni. Subang katup. Paling ringan lah yang ni kita ada dalam dulang. Yang lain dalam 2 gram lebih.
Bit bajet ni Kak tak ada yang nak ke? Bit bajet tinggal 2 sahaja. Tinggal 2 sahaja. Kalau yang ni 0.43. 0.43 harga dia 205. Yang ini 205. Yang lagi satu 0.38. 182. Yang ni 182. Yang ni 205. 205 182. Memang tinggal 2 nak habiskan je. 182, yang ini lagi satu 205. Ke akak nak yang love ni? Kalau yang love ni ada tambah upah sikit lah. Tag warna pink macam ni dia item eksklusif, ada tambah upah. Tag warna pink ni item eksklusif, ada tambahan upah. Berapa segram? 479. 479 per gram dah termasuk upah. Kecuali tag warna pink ni ada tambah upah lah, item eksklusif. Boleh masuk dalam rantai leher ke? Rantai leher design apa? Kalau rantai leher mesin boleh lah. Sebab dia punya hole ni dalam 0.4 cm. Kalau yang ni, bit yang ni 0.42, 487, yang ni ada tambahan upah sikit lah Kak. 250. Yang ni 250. 250. Macam mesin yang belakang tu, tulang belut ke? Kalau macam ni, sekejap, kita try masukkan muat je ni rasa. Muat tulang belut ni akak punya rantai. Ni contoh je lah kita masukkan tulang belut. Okey, muat masuk. Segram berapa termasuk upah ke? Segram 479. 479 per gram dah termasuk upah. Kecuali tag warna pink ni item eksklusif, ada tambahan upah lah. Okey. Cincin minimalis saiz 6. Saiz 6. Kalau belah rotan kita ada dalam saiz 7. Belah rotan ada saiz 7. Koko boleh? Koko tu berapa sih? Yang ni Kak loket rantai ada tak? Loket rantai ada ni, loket love licin ni. Love licin ni dengan love diamond cut. Reviewkan tangan lipan. Tangan lipan nak yang mana satu? Okey, yang ni Koko 4.74. Yang ni harga dia 2,270. 2,270. Panjang 18 cm, lebar 0.7. Panjang 18, lebar 0.7, boleh potong. Kalau akak pakai panjang 16 cm, 17 cm, boleh potong akak. 2270 yang ni. Boleh trade in emas tak? Trade in boleh. Boleh datang kedai. Nanti boleh datang kedai. Subang bulat yang ni 900. Yang ni harga dia 900. Kalau nak komen je LOCK 900. Okey. Akak lipan nak tengok yang mana satu? Ni lipan. Daripada kiri lah daripada kanan. Ni lipan koko kait atau koko lipan lah. Ni lipan yang bajet dalam 3 gram. Ni pun ni dalam 2 gram. Okay, akak tengok lipan yang mana. Nanti akak boleh komen tau. Nanti akak boleh komen. Okay, yang ni 182. 182. Kalau yang ni harga 205. Kalau nak boleh type komen LOCK 182 ataupun boleh type komen LOCK 205. Yang ini 205, yang ini 182. Okey, bit memang tinggal 2, kita nak habiskan lah, tinggal 2. Alang-alang tinggal 2. So kita nak habiskan je. Nak tengok yang 2-3 gram. Lipan 2-3 gram Yang ni 2 gram dengan 3 gram. Akak pakai panjang berapa? Sebab yang 3 gram ni dia pendek sikit, 16 cm. Akak pakai panjang berapa? Segram berapa? 479. 479 per gram. Harga dah termasuk upah. Kalau yang rantai mesin dalam 1 gram 2 gram, 1 gram 2 gram dah habis kak yang bajet tu. Tinggal dalam 5 gram.
Kalau yang dalam 1.2 gram kita dah habis. Nanti kita akan restock lagi lah. Ni 2.68 panjang 17.5. Harga dia 1283. 1283 yang ni. Yang ni 1283. Kalau yang lagi satu ni, dia pendek sikit lah, 16 cm. Akak pakai panjang berapa? 3.44 panjang 16. 3.44 1647. 1647. Yang ni 1647. Bit ada lagi ke yang lain? Bit tinggal ni je kak. Tinggal dua ni. Lepas tu dengan yang love. Cuma kalau love ni ada tambah upah lah. Tag warna pink. Tag warna pink ni ada tambahan upah. Ni 250. Ada tambah upah sikit. 250. Tag warna orange ni item biasalah. Tak ada tambah upah. 182 205. 205 182. Kalau nak akak type je komen LOCK beserta harga dia. Okey. Tag warna pink tu item eksklusif akak. Ada tambah upah. Ada tambah upah lah item eksklusif. Macam bead ada tambah upah. Kalau bead bulat yang biasa ni item biasa tak ada tambah upah pun. Trade in 400 akak. Trade in 400. Harga emas hari ni 479. 479 per gram. Harga dah termasuk upah. Yang saya review kat depan ni semua new item. Predo tak ada stok. Semua new item. Okay, semua new item tau. Subang kat Subang kita ada yang macam ni. Akak nak jenis paku ke macam mana? Kalau yang ni subang katup ni harga 188. Berat dia 1.88. Harga dia 900. Yang ni harga dia 900. Kalau nak komen je LOCK 900. Akak nak yang katup ke akak nak yang paku? Kalau jenis paku ada lagi design love, design bunga macam tu. Love gemuk berat berapa? Loket kerawang ada tak? Loket kerawang macam tak ada. Love kerawang dengan petak kerawang tak ada kan? Ada juga. Yang ni loket love licin 1.01. Kak, saya beli dekat TikTok. Harga dari 1,500 jadi 88. Saya nak trade in dekat akak. 1,500 jadi 88. Berapa gram tu? Berapa gram tu? Jauhnya 1,500 jadi 88 ringgit je. Berapa gram? Cuba bagi tahu berapa gram. Tuah aircon wiring. Yang ni 483. Yang ni 483. 483. Akak, kita ada bunga kerawang macam ni. Bunga. Emas lipan. Ya, tahu. Dalam berapa gram? Sebab jauh tu daripada 1,500 beli jadi 88 ringgit. Berapa gram? Baca komen tu. Tuah aircon. 5 ke 6 gram. 5 ke 6 gram. Kalau trade in dekat kita dapat lebih kurang 5 gram kali 400. Dapat dalam 2,000 macam tu. Okey, ini harga 1,494 akak. 1,494 bunga kerawang. Kalau petak kerawang dengan love kerawang kita tak ada. Kita ada yang bunga. Okey, harga emas hari ni 479. 479 per gram. Harga dah termasuk upah. Yang ni 182 akak. Yang ni 182 ringgit 0.38. Untuk letakkan dalam rantai tangan PDR lah. Letak dekat rantai tangan PDR boleh. Nak jadikan loket pun boleh. PDR dalam 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram muat. Yang ni 182. Rantai tangan panjang 15 cm. Biasanya kena potong. Akak nak dalam bajet berapa? Akak nak dalam bajet berapa?
Gelang boba dari kiri yang kelima. 1. Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni kakak. Boleh review cincin saiz 14 yang ni. Design tali pinggang. Okey, yang ni kak 3.54 479 1695 1695. Rantai tangan boba. Rantai tangan boba tulang belut 1695 yang ni. Panjang 17 cm, boleh potong tak ada masalah. Kak pakai 15 cm ke 16 cm boleh potong. 1695. Mana kak tadi yang panjang 15 cm tu? Kan dalam bajet berapa lebih kurang? Okey, cincin yang saiz 14 yang ni ya kak. Saiz 14 design ni. Dia design tali pinggang 1.1479 526. 526. Harga emas hari ni 479 per gram. Harga dah termasuk upah. Special harga dengan live. Harga walk-in akan datang kedai 485. 479 tu harga dengan live je. Jadi bolehlah lot dalam live sebab harga live murah lagi. 479. Review rantai tangan mesin. Yang ni ke? Yang ni tulang belut. Tulang belut ni dia dah siap. Dia ada boba kat tengah. Dia ada boba dekat tengah ni. Boba lepas tu ada love. Ada love 1. 3.24 panjang 18 cm. 3.24. 1551. Acik ni mesti bosan ni. 1551. 1551. Panjang dia 18 cm. 1551. Boleh potong, tak ada masalah. Ada cincin lain tak saiz 15? Saiz 15 nak dalam bajet berapa kak? Nak dalam bajet berapa? Saiz 15 cincin. Nak tanya emas 750 ada jual ke? 750 kita tak ada jual kak. 916 je. Emas 916 sahaja. Pos berapa? Pos Semenanjung RM10, Sabah Sarawak RM20. Kalau yang ni harga dia 1695. Kalau nak serius buyer boleh type komen LOCK 1695. Cincin permata 916 ke? Ya. Cincin permata kita ada yang 916. Harga dalam 1000 ke atas. Harga dalam 1000 ke atas. Ni 1695. Panjang 17.3. 17 cm, 17.3 dia tak beza sangat pun. Okey, yang ni 1695. Item cantik lawa. Bahagian tepi ada lagi 2 boba. Belah sini pun sama. Ada lagi 2 boba dia. Prelah ke? New item. New item. Prelah tak ada stok. Yang saya review ni semua new item. Akak kalau jauh boleh post tau. Mana yang duduk selain daripada Johor tu. Luar daripada Johor boleh post. Post Semenanjung akak tambah RM10 je. Sabah Sarawak akak tambah RM20. Berat cincin 3.77. Trade-in dapat berapa? Trade-in berapa? 400 sen? Ke berapa? 1508. Akak trade-in akak dapat ni 1508. Segram 479. 479 per gram dah termasuk upah. Berapa loket love tu? Loket love. Loket love ni ada 2 loket love. Okey, yang ini 0.9. 0.9 479 431 yang ini. Yang ni 431. Yang lagi satu ni 1.01. 483. 483 untuk love licin. Love licin 483. Nak boleh komen LOCK beserta harga dia. Saiz 15, bajet 2 gram ke bawah. Boleh? Kejap kita ambilkan.
Yang lipan kecil tu review. Yang mana satu ni ke? Yang ni ke akak? Yang ini ke? Kalau boleh COD saya ambil dah. COD. Kalau area bandar Kota Tinggi boleh COD. Kalau jauh akak kena payment dulu. Dah payment kita akan post lah barang akak. Macam tu. Okey, yang ni harga dia 1283. 1283. Panjang 17.5, lebar 0.5. Preload tak ada stok akak, preload tak ada. Yang saya review ni semua new item. 1283 yang ni. Panjang 17.5, lebar 0.5. Okey, yang ini untuk akak yang saiz 15. Bajet 2 gram kan ke bawah. Okey. PDR tak ada stok kak. PDR tak ada stok. Yang ni tulang belut. Tulang belut boba. Okey, yang ni 1.93 479 924 untuk yang ni, yang first ni. Yang tengah 1.72 823 untuk yang tengah ni. Kalau yang ni depan 1.64 785. Kalau akak nak tengok banyak lagi cincin, akak boleh pergi kat profile kita, akak Wasabi yang nama Nurin. Kita akan hantar gambar dulang dekat akak. Kita akan hantar gambar dulang lah dekat akak. So banyak lagi pilihan yang akak boleh tengok. Cincin 1.1 dengan cincin ribbon. Cincin ribbon ni saiz 17. Kan nak saiz berapa cincin ribbon? Cincin ribbon nak saiz berapa? Ni 1.1 479 526. Cincin tali pinggang ni 526. 526 saiz 14. Yang ini boleh resize. Yang ini boleh resize, nak besarkan, nak kecilkan pun boleh. Okey. Nak besarkan, nak kecilkan boleh. Kalau yang ribbon ni dia tak boleh nak resize. Yang ribbon ni tak boleh resize. Saiz 11. Okey, kita ada, kalau yang ribbon kita ada saiz 13 dan 10. 10 dan 13. Kalau 11 tak adalah. Ada saiz 10, 13. Okey, akak Wasabi ni boleh. Boleh Wasabi kita, nanti kita hantar gambar dulang. Ada tak lipan bajet tapi lebar sikit dari tadi? Nak lebar sikit daripada tadi, dia lebih kurang je akak. Akak nak dalam bajet berapa tu? Akak nak dalam bajet berapa tu? 14 cm memang kena potong. Mana-mana design lah. Mana-mana design. Kalau 14 cm memang kena potong. Kalau yang ni 3.44. Lebar 0.5, panjang 16. Yang ni 1647. 1647. 1647. Lepas tu kita nak tahu akak cari dalam bajet berapa. 10 berapa? Okey, nanti saya review yang saiz 10 cincin ribbon tadi. Saiz 10 Cuma dia ada tambah upah sikit lah yang ni. Tag warna pink macam ni, dia item eksklusif. Item eksklusif. Ada tambah upah sikit lah. Okay, saiz 10. 0.6479. $350. 350 yang ni. 350. 350. Kalau yang 0.71 ni saiz 17. Dia tak boleh buat saiz tau. Ni 350. Kalau ini saiz 17.5. $400. Yang saiz 17 ni harga 400. Yang ni harga 350 saiz 10. 350. Yang ni harga 400.
Segram berapa? 479 per gram dah termasuk upah, kecuali item eksklusif macam ni lah. Tag warna pink ni item eksklusif ada tambah upah. Kalau tag warna oren ni item biasa lah, tak ada tambah upah pun. Rantai tangan sebelah yang mana satu? Ni ke ni? Koko ke lipan? Mana satu akak? Okey, bead ada yang macam ni harga 250, tag warna pink ni ada tambah upah. Yang ni harga 250, ada tambah upah sikit lah. 250 yang love. Kalau yang warna tag warna oren ni item biasa. Harga 182 yang ni harga 205. 182, 205 nak boleh lock terus. Memang kita nak habiskan dua ni, tinggal dua, yang lain dah habis dah, nak habiskan dua ni. 182 205. Sebelah kiri yang ni kan. $2,270. 2,270 panjang 18. Panjang 18, lebar 0.7. Panjang 18, lebar 0.7 yang ni. Okey, harga dia yang ini 2270. Okey, lagi kak tengok apa lagi, komen-komen lagi. Beat ni tak ada ke yang nak 182 dengan 205 je? Yang sebelah lagi, sebelah mana? Yang ni ke? Agak kata belah kiri yang ni ke yang belah sini? Tak apa, kita tunggu akak komen. Nanti saya reviewkan yang ni ke. Kalau yang ni akak komen ya, nanti saya up yang ni. Enam dari kanan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni ke? Ni dah review tadi. Sekejap Kak Mi, rantai tangan sebelah gajah berapa? Sorry, 7 ni. Ni. Ini kak ya, okey ini. Gelang tangan 21 cm. 21 cm. Biasanya kena tambah ring kak. Kena tambah ring yang bulat-bulat tu. Sebab kita biasa standard dalam 17 cm dan 18 cm. So kalau akak nak 21, kena tambah ring lah. Ataupun boleh ambil rantai kaki. Tapi rantai kaki kita ada design mesin je. Rantai kaki ada design mesin sahaja. Okay, ni panjang 19, berat 7.65. Yang ni kak 3664. 3664. Yang ni panjang dia 19 cm, boleh potong. Kalau love ni akak tak nak boleh buka. Love lebih kurang dalam harga 500 lah. Love ni dalam harga 500 ke 500 lebih macam tu. So kalau buka love dalam harga 3,100 ke macam tu. Panjang tak ada masalah, boleh potong 16 cm, 17 cm, 18 cm, boleh je potong. Okey. Harga dia yang ni tadi 3664. Lagi kak, komen lagi kak, tengok apa lagi. Komen-komen lagi nak tengok item apa, nanti kita review kan. Komen-komen lagi. Tengok apa lagi. Ada lagi ke akak nak tengok item? Kalau tak ada, kita end lah kejap. Lagi 5 minit kita akan sambung balik. Ada lagi ke nak tengok item lagi? Ke? Tak ada dah. Kalau tak ada, kita nak end live kejap lah. Kalau tak ada, kita end live kejap 5 minit dan ni kita akan sambung balik.
Kalau ada nak tengok item, boleh komen terus lah. Kalau tak ada, kita end live kejap. Okay akak, tak ada kita end live dulu. Lepas tu kita akan sambung balik lah. Okay, bye bye. Assalamualaikum.